Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Rabu, tepat 11 bulan 2 2569 bersama dengan tepat 22 Syakban 1447 Hijrah. Ada lagi 8 hari nak masuk bulan puasa dah nah. Dah. Kita main dengan berita Cong Islam yaklah pagi ni nah. Kita pergi di Iran nah. Ada ringan mari kata Iran masalah ni tengah duk buat caruat. Duk tambah nak hari buat caruat ni. Nah, ada ringan kata masalah ni nah Iran boleh buat caruat nah. Buat hak baru. Hari-hari nah. Bukan hari. Sebulan. Dalam sebulan Iran boleh buat caruat 300 mutai caruat. Ni. Hak ni caruak ni boleh berdesuk siapa Israel ni. Nah, boleh berdesuk pada Israel. 300 buah, 300 hutai caruak. Iran boleh buat masalah ni. Kalau Iran seorang, dia nak buat talih juga, ada orang tolong. Ada luar negeri tolong nah. Hak penting-penting tu baik oyak kata Cina. Cina hatta Cinsuan. Hatta alak untuk nak Iran ni buat caruat. Buat kipana wuk ni nah. Boleh 300 hutai bulan-bulan ni lah. Cina duk tolong masalah ni lah. Dah. Banyak lah. 300 hutai sebulan ni banyak. Lepas tu for Israel tu baik wayak kata. Pada tahang, tak ingat tahang berapa lah. 2-3 tahang lagi lah. Boleh jadi Iran boleh buat lah. Setahang-setahang boleh buat caruat 9 hutai. Tu setahang 9 hutai boleh buat. 2-3 tahang lagi. Hak ni for Israel tu baik mai royak sendiri lah. Buat yang bertahu. Nah. Tapi malah ni nak buat dah 300 hutai sebulan boleh. Cara buat hak Iran duk buat baru lah. Dah. Cina hak duk tolong. Teknologi hak Cina, Cinsuan hak Cina duk tolong buat. Habis dia mata. Kita pergi tengok di Syria nah. Di Syria ni kena juga, kena gapo? Kena for Israel bawa kapal tubal semua san tolong. Semua san tolong supaya di Lebanon. Saya royak dah di Lebanon for Israel naik kapal tubal nah. Lepas tu semua tu humbak kemi tu. Tempat nanemen ni punah habis. Punah tu bukan punah setara, tak leh nanem 2 3 4 tahun. Masa lama tak boleh nanem. Benate air tu punah habis. Ni di Syria pun kena juga. Berita tu baik hari ni nah surat khabar Jazirah tu baik oyak nah kata di Syria di kawasan Kunetra ni nah. For Israel mai semua juga. Mai kapal tu mai semua humbak habis tempat nanem dalam Syria. Tu tengok yang mengarut nah. Di Lebanon pun buat juga. Buat di Syria pula. Tapi di Syria ni tak ada tubik lagi nah kata berapa rai hak kena tu. Kena humbak hak for Israel lagi semua. Humbak ni humbak pada sakemi lah. Mampu habis sebagai nanem mereka tu. Menatai pun nak pergi tak boleh. Tu. Di Lebanon tu 3,400 rai kena habis. Di Syria ni tak ada tubik oyak ni kata berapa rai hak kena humbak. For Israel semua bak turun nah dengan kapal Dubai tu. Di Cangwat Kunetra nah. Di Cangwat Kunetra di Syria Selatan. Kena juga lah. Ni berita tu baik 4-10 Semarang. Hari Selasa Semarang. Habis ni ada. Kita pergi di Indonesia. Indonesia tu baik oyak dah kata nak atas tahan masuk jaga dalam rozah. Kalau hak tray tu jaya dah nak kata tahan dari luar ni boleh masuk dalam rozah untuk nak jaga keselamatan tu nah. Indo tu baik oyak marai nah. Hari Selasa marai kata nak hatta tahan masuk 8,000 orang. 8,000 orang nak masuk untuk nak jaga keselamatan dalam rozah. Dalam rozah nah. Masalah ni nak masuk bila, nak masuk duk timai mana tu baru duk sorak.
Nanti trace sudah cara dia atau boleh masuk bila tu Indo nak masuk 8,000 guys semua nah. Dah. Habis dia mata. Kita tengok dalam laut Pasifik bagi Mahasemut Pasifik laut besar kot kenu nah. Tepat 10 semorai juga hari Selasa semorai nah. Sahara gi bede pula. Bede sute kapal dalam laut di Pasifik ni mati dua nah. Nah mati dua bede kapal apa. Nak kata kapal besar dak. Kata kapal ni tak ada besar mana nah. Kapal ni tak kau baca Jazirah tu oyak kata nah. Sebab Sahara bede kapal saat ni nah. Sahara kata orang duk tas kapal saat ni tu buat nego dadah. Buat nego dadah. Tapi dadah ada kedok di tas kapal yang tak goyak. Tapi nuai kau krom mana kata Sahara lagi sup dah kata kapal ni buat nego dadah udah di tas ni. Tu Sahara main kapal tu bede kapal saat ni nah. Mati dua. Lepas tu tak ada mati seorang lah. Jatuh lah air. Sahara lagi tolong boleh seorang tu. Jadi mati dua, hidup seorang lah. Tapi semua ingat boleh jadi lah. Sahara atau lagi tolong boleh. Hak ni di Mahasemut Pasifik. Nah. Dengan dia pula. Lepas tu kita pergi tengok hari Senin. Hak saat ni hari Selasa semua guys Sahara bede kapal saat ni nah. Hari Senin tepat 9. Sahara tu oyak kata boleh hit boleh rapah pula kapal laut sute muat minyak. Muat minyak dia tu. Kapal ni muat minyak hak Venezuela. Tu. Sahara tu duk hambak kapal ni dalam laut Caribbean di sapal laut di India. Hambak. Akhir-akhir boleh rapah pula sute nah. Dia tu kapal ni make minyak daripada Venezuela nak pergi jual luar negeri. Dia tak boleh. Dia tu minyak hak Venezuela ni dia kena cara dia nak jual. Nah, Sahara nak cara sendiri. Hak ni kapal ni muat tu baik ni mana kata mana kata curi dia tu. Make minyak hak buat dia kena cara suku lak-lak tu baik. Dia rapah tu baik. Nah. Rapah tu baik. Rapah make pula kapal pula sute lah. Hak ni hak berlaku dalam laut lah. 2 hari turut. Hari Senin rapah make kapal buat minyak sute. Ni hak Sahara. Hari Selasa semorai bede kapal sute dia atau buat nego debu duk tas kapal. Hak ni Sahara wak kerja belaka lah. Pagi ni sekadar ni saja nah berita nah. Ada nak tambah berita boleh tambah. Doa bergazah selamat berjaya. Kapung mana boleh tulis nah. Saya baca belaka, saya baca, saya buat kod like batu kod wecai. Tu nah. Lepas tu Chong Islam ya lah terung sebar banyak nah. Lepas tu so lagi Chong Fauzi berita tu nak make video rata-rata boh masuk nah. Berita tu lama sekali nah. Nak boh masuk. Lepas tu long sebar 2 Chong selalu nah. Pagi ni sekadar ni jumpa pula malam hari nah. Malam hari kita dengar pula berita. Pagi ni assalamualaikum.